Bayangkan anda menelusuri riwayat seorang pemimpin yang tidak hanya gagah di medan perang, bahkan bijaksana dalam mengurus empayar sekaligus menyatukan bangsa Mongol dan Cina. Ni hao, Wo Chao Zulfa Aina Iman binti Azlan. Menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia merupakan aspirasi yang telah lama saya sematkan di dada bagi memacu pemodenan negara. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari SPPI Gopeng, kod sekolah ARA 9001. Menjadi yang terbaik bukanlah mudah. Perlu terbang tinggi, setinggi helang di langit, membelah awan tanpa saingan. Demikianlah untaian kata hikmat karya seorang karyawan unggul yang terasa cukup dekat dengan diri saya. Kerana pada hari ini, saya hadir sebagai naib johan pidato Piala Diraja Perak tahun 2024 dan antara pencapaian tertinggi saya ialah baru-baru ini telah memenangi pingat emas dalam pertandingan Fully Residential School International Symposium 2025. Malahan, guru-guru juga telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang jawatan sebagai pengawas sekolah dalam esko protokol dan pengacaraan. Hadirin sekalian, ayo akan saya bawa anda menyelami kehidupan seorang tokoh yang pernah menggoncang dunia Asia, Kublai Khan, Maharaja Dinasti Yuan karya Abdul Latif Talib atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Latif, iaitu seorang penulis terkemuka di Malaysia yang telah banyak memenangi anugerah dengan menghasilkan novel-novel yang berkisarkan tokoh-tokoh terulung terdahulu. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2023 setebal 343 muka surat di bawah penerbitan Latif dan Keluarga Enterprise. Pada khidmat saya, buku ini bukan sekadar kisah seorang Maharaja Agung tetapi manifestasi kebijaksanaan, keilmuan dan kepimpinan melalui teladan keluarga Han. Naskah ini merupakan biografi sejarah yang menyingkap kehidupan seorang cucu kepada Genghis Khan yang bukan sahaja menakluk Cina tetapi membina dinasti Yuan dengan dasar pemerintahan yang berasaskan keadilan. Baginda bukan sekadar pahlawan tetapi juga negarawan yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan disegani teman, digeruni musuh. Kelebihan naskah ini terletak pada penyampaian gaya naratif sejarah yang hidup, membuatkan saya terasa seolah-olah sedang berjalan di Istana Khan Balik. Babak awal buku ini merakamkan penceritaan penuh tentang latar belakang Datuk Kublai Khan, Maharaja Genghis Khan yang telah menakluk dunia, diikuti dengan perebutan kuasa untuk menjadi Khan Agung seterusnya sehinggalah akhirnya Kublai diangkat menjadi Khan Agung yang kelima berbekalkan ilmu dan pengalaman sekaligus melangkah lebih jauh. Namun sayang seribu kali sayang, buku ini kekurangan visual atau gambar seperti peta untuk memudahkan pembaca menjejaki wilayah peluasan kuasa dinasti Yuan. Di padang pasir Mongol, Kublai Khan bangkit bukan semata-mata sebagai panglima tetapi sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Di sinilah saya mula melihat persamaan ketokohan beliau dengan Sultan-Sultan Tanah Air dalam buku Radatus Salatin karya Dr. Hasanuddin Yusof, iaitu berhikmah dalam memerintah. Kerana pemimpin yang tidak mempunyai rasa empati di dada hanya akan menyumbang kepada kemerosotan sesebuah tamadun. Seperti pepatah Arab ada menyebut, Ar-rijalul azimu yazharu azimtuhu fit tariqah allati yu'amilu biha ad-du'afa, iaitu keagungan seseorang itu terletak pada cara dia melayan golongan yang lemah. Pada pandangan saya, buku ini cukup unik jika kita ingin bandingkan dengan buku-buku lain yang laris di pasaran kerana pendekatan Pak Latif untuk menggabungkan fakta-fakta sejarah dengan gaya penceritaan buku kanak-kanak yang sekali saya baca terus meresap ke dalam jiwa. Misalnya, semua peperangan untuk menakluk dinasti Jin, Champa, Jepun, David dan Jawa semuanya diceritakan dengan begitu terperinci. Bagaimana situasi hingga bingar, keadaan mayat yang bergelimpangan. Tak moleklah jika saya katakan langsung tiada pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini. Kerana setelah saya kaji dan teliti, ternyata terdapat 1001 nilai. Antaranya, seorang cucu kepada Genghis Khan yang tidak pernah mengenal erti lelah dan berputus asa. Walaupun pada awal pelantikan baginda sebagai Khan Agung telah ditentang oleh rata-rata pembesar, termasuklah adiknya sendiri, Arik Beki, sehingga mencetuskan perang saudara. Malahan, saat saya menelusuri novel Rahsia Deni karya Temik Abdullah, saya terpaku kerana ternyata watak Deni juga merupakan seorang yang tidak pernah menyerah kalah sehingga akhirnya beliau muncul sebagai juara tinju dunia pada usia yang sangat muda. Akhir kalam, Raja Adil, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah, Kublai Khan telah membuktikannya dan saya juga akan membuktikannya. Sekian, terima kasih. Zaijian.